Cut dekat bahagian bawah sekali. Ini ada last. Hai, bersama lagi dalam channel Cikgu Sempoi Agus. Hari ini ada barang baru. Ini baru sampai daripada GV Malaysia, GV Asia. Saya beli apa dia? Ni dia. Ni daripada GV Asia ni. Okey. Pos laju. Saya beli daripada website GV. Saya share kat sini, iaitu dua barang premium ni. Saya keluarkan ni. Ya. Woi, padu. Ada satu, ada dua. Okey. Ni dia. Ada dua barang. Barang apa ni? Mestilah barang motor saya. Oh, dia terbungkus elok je. Okey. Ni saya nak share dengan anda. Ni iaitu ni apa ni? GRT 730 bag. Crash bar bag. Kita buka kat sini. Memang mantap lah barang dia. Kita akan unboxing. Dapat dua. Saya beli dua. Harga dia memang tak berapa nak marahin lah. Tapi sebab saya dah lama guna barang GV, jadi saya nak kenakan dengan saya punya crash bar kat sana tu. Crash bar tu sebenarnya adalah crash bar side bag. Dia memang sangat-sangat premium. Nampak ni. Canyon. Dia ada tulis Canyon GV kat sini. So nanti kanan kiri lah. Dia punya pembungkusan pun nampak macam bag bag Bonia. Bonia. Bag apa? Coach lah kan. Nampak tak? 4 liter. Sebuah bag daripada GV untuk saya letak dekat sini guys. Dekat crash bar yang saya baru beli ni. Dia nice saja. Dia kalis air, maknanya tak masuk hujan lah. Dia ada permukaan yang keras kat belakang ni. Memang solid lah. Kita tengok dalamnya ada apa. Okey, kita dapat dua tali lah. Tali ni untuk ikat bag ni dekat crash bar lah. Kenapa saya pilih tu? Satunya sebab kadang-kadang kita nak seluk barang-barang yang kecil-kecil kan. Barang-barang yang kecil-kecil kita nak ambil dan dia boleh menambahkan look adventure. Nak terbang kau. Uish, kuat angin Ni tali ni untuk ikat. Dia punya lock dia pun cantik. Ni kita nak selit kat sini. Dia macam anyam ketupat tau. Dia masuk sini, masuk sini. Dia ada warna hitam dan juga warna coklat ni. Macam coklat warna kaki sini. So kita akan selit kat belakang ni lah. Kita selit bahagian belakang ni. Belakang ni. Oh, nampak. So kita akan set up ni. Ikat dekat crash bar GV saya tu. Nampak dia cun tak cun. Okey, kita pasang dulu dia punya tali ni. Tali ni kita kena masukkan lah. Boleh kita masukkan kat sini. Okey, satu. Siap. Dia macam anyam ketupat je kan. Nampak? Nanti nak masukkan dalam sini lah. Kita masukkan sini. Mudah je. Barang dia kualiti. Jadi kita masukkan tu solid-solid ngam-ngam je. Nampak? Senang je kan. Tak susah. Okey, kita dah masukkan dua-dua. So kita nak ikat dekat ni crash bar ni. Gulung lah, kena gulung ni sebab dia kalis air. Jadi kita lipat 3 kali. Lipat 3 kali, kita clip. Clip. Ni kita jangan buang dululah, sayang kan. Mula-mula kita gantung dulu. Kita gantung dulu ini. Ni clip yang atas ni. Okey. Kita sangkutkan dulu. Kita adjust lah. Saya rasa nak letak kat sini. Cantik. Letak kat sini memang cun lah. Ni kan. GV ni masih nampak lagi. Jadi memang ada letak kat sini. Ini kawasan enjin. Adakah dia panas? Tak ada. Sebab dia kawasan belakang ni. Ni bahagian belakang ni dia keras tau. Bahagian belakang ni keras. Nampak ni. Solid. Daripada material yang sangat cantik. Yang ini macam Alcantara sikit. Ini ada kulit. Ini macam kalis air lah. Dia tak masuk air hujan. Lepas tu kita kena selit kat belakang ni lah. Kita masuk ni macam
anyaman ketupat je ni. Tolak saja, nampak? Dah cantik dah. Okey, dah cantik dah. So kita lilit kat sini 2 kali. Sekali. Okey. Kena 2 kali lah. Sebab saranan ni 2 kali kan. Okey, 2 kali. Lepas tu kita pergi belakang ni, masukkan yang sini. Yang bahagian belakang ni. Dan ikat. Sekarang kita selip pula sini 2 kali ya, kat sini 2 kali ni besi ni. Besi pada crash bar ni 1. 1 nak selamat 2 lah. Tapi saya rasa ni 1 pun dah cukup dah ni. Kan? Sekali pun okey kot. Sekali pun okey. So kita masuk kat sini. Okey, masukkan kat sini. Alright, nampak? Dekat sini, kita masukkan sini. Okey. Nampak ni. Yang pertama dah siap, yang atas dah siap. Yang bawah ni pun sama. Kita selit kat sini 2 kali dan kita buat sama juga. Jadi dia akan terikat kuatlah. Dia akan nampak ni klip ni dah ketat, atas dah ketat. Saya pilih lokasi ni sebab bila saya lipat ni boleh nampak lagi lambang GV untuk crash bar ni. So caranya kita lipat. Ini kita boleh cabut dah. Kan? Dia punya tag ni ada. Jadi dalaman dia memang lawa lah. Dia punya saiz pun lebih kurang cun-cun untuk tracer saya. Ni lipat supaya air tak masuk. Ni klip. Nampak? Okey, yang ini pula kita letak atas dan klip. Dah siap dah. Jadi dia terletak elok je dekat area ni. Itulah dia. Canyon ni. Motor saya nampak lebih lengkap lah. Kalau nak ambil barang, ini bekas saya pun tak ganggu. Klip ketat. Nak ambil barang, kita buka ni. Kita boleh seluk je dari atas ni. Kita ambil barang daripada atas. Keluarkan. Macam-macam kita boleh masuk. Beg ke apa ke. So kita klip balik. Yang belakang ni kita gantung atas. So memang nice. Kita pasang sebelah kanan pula. Ya, ini bahagian kanan. Kita tengok sama tak dengan sebelah. So sini. Dah. Bawah ni nanti kita ikat. Juga kita gulung 3 kali. 1, 2, 3. Untuk pastikan air tak masuk. Kita klip macam ni. Dan yang atas ni kita sangkutkan saja macam ini. So nanti dia akan terletak elok lah. Saya adjust sikit. Pandangannya dari tepi kita dapat lihat inilah dia Canyon GV GTR 7 apa saya tak ingat dia punya kod. Jadi ini adalah tracer bag lah. Kita dah seimbangkan kanan kiri tu, nampak cantik. Jadi bila dari hadapan pun nampak padu lah kan. Jadi kalau bag sebelah kiri macam ni lah dia punya look. Nampak? Dah siap pun motor saya dengan pemasangan crash bar bag GV Canyon. Nampak makin ganas motor saya. Jadi ingat, beli motor bukan kerana ikut trend, bukan kerana ikut orang, tapi kerana jiwa kita. Dah ada bag GV, dah ada top box GV. Lepas ni saya nak pasang side box pula di Hatnyai. Jangan lupa subscribe. Bye bye.